Sidang Media sempena dengan program khas Ramadan yang bertemakan satu perjuangan, sebab kita semua tahu matlamat kita berpuasa 30 hari untuk menjadi insan bertakwa, dan kita juga memaparkan program-program sepanjang Ramadan, termasuklah rancangan pada zaman dahulu disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Jamil K. Baharudin. Pada zaman dahulu merupakan siri animasi yang baik untuk tontonan masyarakat Malaysia kerana dia menceritakan tentang kisah-kisah yang biasa kita dengar dulu, berbagai pengajaran yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sekarang. Maknanya cerita dulu dibaharukan dengan lebih moden dan juga lebih menarik, dan juga beberapa pengajaran dan moral yang baik. Dan pada saya, untuk adik-adik dan juga penonton di luar, jangan lupa saksikan Pada Zaman Dahulu kerana banyak pengajaran dan pelajaran yang dapat kita kutip daripada Pada Zaman Dahulu. Bagaimana Allah mendidik manusia adalah melalui penceritaan, antaranya melalui sejarah, supaya kita mengambil iktibar. Ada juga hadis-hadis baginda yang menceritakan kisah-kisah terdahulu. Pendekatan Aki itu sebenarnya adalah syariah compliant, menepati prinsip syariah. Sebab itu juga salah satu uslubul dakwah ataupun pendekatan dakwah. Cumanya dia tak bawa tipikal ustaz lah. Baguslah. Kepada penonton-penonton yang ada di situ, tak kira lah penonton TV Al-Hijrah ataupun penonton di seluruh masyarakat di seluruh Malaysia, boleh saksikan rancangan Pada Zaman Dahulu yang ditayangkan di TV Al-Hijrah, di mana rancangan ini memang banyak memberi input kepada anak-anak dan juga boleh memberikan keceriaan. Di samping itu dapat memberi nilai-nilai positif, nilai-nilai murni kepada anak-anak semua, dan diharap selamat menonton di bulan Ramadan ini. Saya Ahmad Razuri bin Rosli, pengarah baru untuk siri animasi Pada Zaman Dahulu untuk season yang ketiga. Apa yang baru kali ini untuk season 3 Pada Zaman Dahulu adalah kami memperkenalkan watak-watak yang baru, contohnya seperti sang singa, sang beruang, sang semut dan juga sang ayam. Itu adalah contoh-contoh lah, banyak lagi sebenarnya. Kawan-kawan semua saksikan Pada Zaman Dahulu di TV Al-Hijrah. Rugi tak kalau tak tengok. Jak! Apa khabar harimau? Baik. Kenapa kau tak takut? Sekali dia mengamuk, macam burung di langit. Jangan lupa saksikan Pada Zaman Dahulu musim ketiga hanya di TV Al-Hijrah. Pada Zaman Dahulu. Okay, ceritalah.